Bismillahirrahmanirrahim. Sekalung apresiasi buat saudara pengerusi. Saf kehakiman yang bijak lagi disanjungi. Seterusnya, pendengar maya yang celik akal dan hati. Assalamualaikum dan salam rupiah negara. Ikhlas dari sanubari. Hadirin, pernahkah anda mendengar falsafah di sebalik medanun permainan jiwa atau the woven tapestry? Betapa kepelbagaian jiwa menjadi satu acuan bersama. Negara bukan hanya sekadar sehelai kain kosong, tetapi sebidang permainan yang ditenun daripada benang pelbagai warna dan rupa. Kesatuan ini terhasil apabila setiap benang yang berbeza itu saling mengukuhkan antara satu sama lain untuk membentuk corak yang indah menawan. Di sinilah rukun negara bertindak sebagai alat tenunan yang menetapkan susunan dan mengikat setiap helai benang yang dijalinkan. Meniti kesedaran ini, saya tampil menyampaikan pesanan di bawah pidato bertajuk Bersama Membina Negara Bangsa. Secara taklifannya, bersama membina negara bangsa membawa makna usaha kesepaduan dan perjalanan berterusan untuk menyatukan kepelbagaian watan menjadi sebuah acuan negara bangsa dengan berpaksikan penghayatan 5 prinsip rukun negara. Kita bulatkan tingkat kebersamaan, kita singkirkan jurang perbezaan demi masa depan tanah air yang harmoni dan dihormati. Hari ini, 3 pasak daripada 5 rukun negara akan kita tenun bersama. Pasak tenunan pertama, jati diri spiritual benang asas permaidani jiwa. Hadirin, tiada permaidani mampu ditenun tanpa benang yang kukuh. Begitu jugalah, tiada negara bangsa yang mungkin dibina tanpa jiwa yang teguh. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan ialah benang emas utama yang mengikat moral bangsa. Namun, mampukah tenunan ini terikat andai benteng akhlak kian digugat? Sebab itulah, falsafah pendidikan kebangsaan meletakkan pembangunan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani dengan berasaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan sebagai matlamat pendidikan negara. Melalui kurikulum pendidikan Islam dan moral, lebih 5.3 juta murid sekolah hari ini ditempah jiwanya bukan hanya sekadar untuk menuntut ilmu, tetapi untuk memahat iman, mencintai watan dan memuliakan insan. Apabila jati diri spiritual tepat trisasa benang emas inilah nadi yang menghidupkan keagungan bangsa. Pasak tenunan kedua, keluhuran perlembagaan, rangka tenunan permaidani jiwa. Hadirin, sesebuah permaidani tidak akan pernah mampu terbentuk tanpa rangka yang mengekalkan bentuk tenunannya. Begitu jugalah keluhuran perlembagaan yang menjadi rangka teguh mengikat kepelbagaian rakyat Malaysia. Sejarah Sudan 2011 membuktikan apabila sistem kenegaraan gagal mengurus kepelbagaian rakyat secara saksama, pekerjaan akhirnya menjadikan sebuah negara menjadi dua. Namun, Malaysia berbeza. Kita menjadikan perbezaan sebagai kekuatan melalui perlembagaan. Perkara 153 dan Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan Mengimbangi Hak serta kepentingan pelbagai kaum dan rakyat jelata. Malaysia terus memperkukuh tabik urus dan keadilan semasa. Kini, Malaysia berada di tangga ke-56 daripada 142 negara dalam Indeks Kedaulatan Undang-Undang Dunia. Perlembagaan bukan hanya sekadar helaian perundangan. Perlembagaan ialah janji bersama bahawa dalam kepelbagaian tiada siapa yang akan hilang tempatnya di bumi Malaysia ini. Pasak tenunan ketiga, kesopanan dan kesusilaan, simpulan akhir permaidani jiwa. Hadirin, setelah benang dipilih dan rangka dibina, permaidani hanya akan sempurna apabila setiap simpulan dijaga dengan teliti. Begitulah nilai kesopanan dan kesusilaan yang menjadi pengikat kepada permaidani jiwa negara bangsa. Ironinya,
Kini, kata-kata yang ditaip bukan hanya sekadar mampu menyatukan, namun juga mampu mengoyakkan tenunan perpaduan. 2 tahun lepas sahaja, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia telah melaporkan lebih 53,000 kandungan dalam talian melibatkan penipuan, kebencian dan hasutan. Setiap kandungan dalam talian ini boleh memecahkan kepercayaan watan, menormalisasikan penipuan dan akhirnya memecahkan kepercayaan masyarakat Malaysia. Justru, ingatlah peranan semua. Anak membina jati diri, ibu bapa menyemai budi. Masyarakat menyebarkan kebenaran dan pada hari ini, media sosial menyuburkan kebenaran dan perpaduan. Namun, persoalannya, sanggupkah kita menjadi benang yang memutuskan negara bangsa sendiri? Intihannya, 3 pasak daripada 5 rukun negara yang telah kita tenun sebentar tadi adalah tiang seri kepada keutuhan negara bangsa. Betapa membina negara bangsa bukanlah hanya sekadar sebuah destinasi, tetapi kembara menenun tanpa henti. Ingatlah, falsafah menenun permainan jiwa. Setiap kita, tanpa mengira warna kulit maupun rupa, adalah helaian benang berharga di bumi bertah Malaysia ini. Jangan sesali perbezaan, kerana sehelai benang tidak akan pernah mampu membentuk permainan indah menawan. Tugas kita hari ini adalah untuk memastikan tiada benang yang teretas oleh perbezaan, tiada racun perpecahan yang memutuskan jalinan dan tiada anasir jahat yang meretas kesetiaan. Kelak, apabila sejarah mula membuka lembarannya, biarlah anak cucu kita mula berkata, inilah generasi yang menenunnya dengan cinta, mengikatnya dengan rukun negara dan mewariskannya kepada kami sebagai sebuah negara bangsa. Sekian, terima kasih.